Terus ke soalan kedua saya dah pilih. Yang kedua saya dah kena rujuk sikit ya. Boleh. Boleh kan? Jadi kalau kita nak baca boleh je sebab nanti kita akan insert dengan ni lah. Nah. Video podcast tu kita masuk dalam video kan. Okey. Boleh. Soalan kedua tadi boleh terangkan mungkin sedikit apa itu MSOA dan bilakah bermula di Museum Seni Kraft Orang Asli. Muzium Seni Kraft Orang Asli telah dicadangkan pertubuhannya oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan pada ketika itu, iaitu pada Rancangan Malaysia ke-8 oleh Jemaah Menteri. Bangunan yang dicadangkan pada ketika itu ialah bangunan perabot nasional. Tetapi ketika itu Kementerian Perasaan Utama tidak begitu bersetuju kerana galeri itu telah diubah suai sebagai galeri perabot. Jadi ianya akan menyebabkan pembaziran sumber berlaku. Oleh itu beberapa lokasi telah dipilih sebagai alternatif, contohnya di tapak Muzium Orang Asli Gombak dan di wetland di Dengkil. Namun atas beberapa isu teknikal, ianya juga tidak menjadi kenyataan. Akhirnya tapak yang dicadangkan adalah di bangunan bebas cukai di sebelah bangunan Muzium Negara, iaitu satu bangunan yang berarsingan di kawasan parkir yang dilihat sesuai sebagai sebuah muzium. Ianya telah disetujui oleh Jemaah Menteri dan proses pengambil alihan tanah telah dibuat selepas itu. Pada tahun bila? Apa tu? Yang tadi tu tahun Dibina ni. Dibina ni dia telah dibuka pada umum pada tahun 2003. Sebenarnya banyak cadangan lah daripada mula dulu di Muzium Orang Asli Gombak. Kita nak ambil alih Muzium Orang Asli Gombak tu bukan di bawah pentadbiran kita, dia di bawah JAKWA sebenarnya. Jadi ada perbincangan masa tu, pihak JAKWA setuju dalam masa tu lah untuk kita ambil alih bangunan muzium tu dengan kawasan sekitarnya, sebab kita nak buat konsep living museum. Sebab di situ kan dia ada penggabungan orang asli kan. Selain daripada orang boleh pergi melawat galeri, dia boleh juga tengok contohnya pembuatan anyaman yang dia buat oleh orang kampung, mungkin ukiran kayu kan, dia lebih macam tu. Betul. Kita nak juga dari segi kelainan MSOA ini berbanding muzium-muzium lain. Okey. Saya bagi perbandingan yang lebih dekat Muzium Seni Kraft Orang Asli dengan Muzium Orang Asli. Selain Muzium Orang Asli di Gombak di bawah pentadbiran JAKWA ataupun Jabatan Kemajuan Orang Asli, muzium di negeri pun ada juga Muzium Orang Asli. Contohnya di bawah pentadbiran Perbadanan Muzium Melaka, mereka ada juga Muzium Orang Asli yang sendiri. Pihak Kerajaan Negeri Pahang juga ada cadangan untuk membina satu Muzium Orang Asli yang tersendiri yang melibatkan orang asli di negeri Pahang saja. Begitu juga Kerajaan Negeri Selangor ada juga, dia bukan satu muzium tapi rumah orang asli temuan di Puchong. Istimewa yang kelainannya Muzium Seni Kraft Orang Asli ini, dia hanya mempamerkan seni kraft yang melibatkan suku-suku kaum yang pelbagai orang asli ini. Contohnya ukiran kayu, ukiran topeng, bunga moyang, anyaman tika dan bermacam-macam lagi lah. Berbanding dengan muzium-muzium orang asli yang saya nyatakan tadi, mereka lebih kepada dari segi antropologinya, dari segi gaya hidup, dari segi kebudayaannya. Jadi mereka tidak fokus kepada
seni craft tu. Di sini hasil pada dah hasil craft tangan tu. Hasil craft tangan dia. Atau juga kita dengan yalah museum ni. Museum seni craft tangan orang asli ni. Mungkin Cik Babil sendiri boleh kongsikan jenis-jenis ataupun craft tangan yang dipamerkan dalam MSKOE. Kita pamerkan pelbagai jenis craft tangan lah. Craft tangan yang dipamerkan tidaklah melibatkan semua, sebab daripada kajian kita tak semua masyarakat orang asli ada kemahiran dari segi craft tangan sebenarnya. Kebanyakan pameran-pameran kita melibatkan kaum mahmiri, kaum Jahud yang terlibat yang sangat mahir dalam bidang ukiran kayu. Kaum mahmiri sangat mahir dalam ukiran topeng. Ada juga setengah kaum daripada suku Semai, Temia, Temuan yang juga mahir untuk menganyam tikar, beg, dan juga bermacam-macam lagi lah. Perhiasan diri ataupun kita panggil seni kecantikan. Tahu juga berapa banyak ruang atau section yang ada dalam secara kasar je lah kan, kita ada 7 ruang yang utama lah. 7 ruang utama yang kita tak panggil, kita panggil ruang lah, tapi kita lebih kasarnya lebih sesuai kita katakan dia satu segmen lah, satu segmen. Kita bila kita masuk di ruang hadapan, kita akan pengunjung akan berjumpa dengan segmen pengenalan berkenaan dengan orang asli sendiri, berkenaan dengan taburan suku kaum mengikut lokasi, dan juga maklumat umum berkenaan dengan suku-suku kaum yang ada di semenanjung Malaysia. Untuk pengetahuan juga, Museum Seni Craft Orang Asli hanya melibatkan pameran orang asli semenanjung Malaysia saja. Kita tak melibatkan kita panggil masyarakat peribumi Sabah dan Sarawak lah. Jadi segmen yang lain, contohnya segmen ukiran topeng, segmen ukiran patung, segmen pakaian dan perhiasan diri, segmen anyaman dan keperluan harian, contoh-contohnya bakul-bakul yang dihasilkan untuk keperluan harian. Segmen peralatan memburu, contohnya sumpit, jebak kan. Segmen alat muzik kan. Segmen pengkemumian masyarakat orang asli. Satu lagi segmen bunga moyang. Terdapat dalam galeri. Okey, yang tu di dalam lah sikit. First datang dekat MSKOE ni, kita nampak boleh katakan benda yang besar lah. Kelihatan seni ukiran patung. Oh, dekat mana? Kat depan. Oh ya, okey. Mungkin ada makna ke, ada simbolik ke? Sebenarnya dulu kita ada buat satu pameran berkenaan dengan Adi Guru. Maksudnya Adi Guru ni satu tokoh orang hidup yang diiktiraf oleh Jabatan Warisan Negara. Kita panggil Adi Guru ni tukang mahir lah. Antara tukang mahir yang kita jemput ketika itu adalah Pian Atuk Pian Pumbun daripada suku Mahmeri contohnya kan. Samri daripada Mahmeri, Puan Maznah ke apa macam itulah nama dia, daripada suku Mahmeri. Dia berkaitan dengan craft tangan jugalah. Jadi antara yang kita ambil tu, salah satunya kita panggil arca. Dia sebenarnya ukiran yang depan tu ukiran arca, ukiran topeng daripada kita panggil tadi Pian anak bumbung tu lah. Antara Adi Guru masyarakat orang asli kan. Dia sebenarnya
sculpture ukiran topeng moyang katak kala. Kan dia ada dipilih macam tu. Masa tahun bila tu? Tahun 2003 lah masa kita buka tu. Tanda sebab kita nak masa kita nak highlightkan juga pengukir yang jadi angkat taraf sebagai adik guru kan. Dia tak banyak sebenarnya yang dari masyarakat orang asli yang diangkat sebagai adik guru, tak banyak. Kan kita ambil dia mengikut kategori kan. Ukiran kayu, anyaman, kan ada pandai besi. Dia beberapa kategori lah. Macam Pian Bumbun ni dengan Encik Samari tu dia adik guru dari segi ukiran kayu lah. Yang saya tahu setakat ni dari segi kategori orang asli 3 orang. 3 orang diiktiraf sebagai warisan orang hidup lah panggil. Oleh Jabatan Warisan tu. Hebat jugalah kira-kira. Ya. Mungkin nak tahu juga yalah, tengok barang-barang yang ada dalam SKU ini, pasangan yang menarik dan unik. Mungkin nak tahu juga dari topik kita boleh terangkan antara barang, contohnya Cik Rinod, tempo. Okey. Dia Cik Rinod ni sebenarnya dia alat permainan sebenarnya. Dia alat permainan suku kaum Semai kan. Tapi dia sebenarnya dia ada persamaan daripada permainan suku Jakun. Dia ada sebenarnya kalau kita tengok sebelah pun Jakun dengan Semai punya alat permainan tu, Cik Rinod dengan kalau suku Jakun dia tak panggil Cik Rinod. Dia panggil kercang. Kan? Tapi sebenarnya dia fungsi dia sama saya tengok. Fungsi dia sama. Mungkin masa tu mereka ada silang budaya ke antara kerjasama kan mungkin tapi tengok sama. Kita dah pergi perkampungan suku Semai tu dengan suku Jakun tu memang sama. Yang kalau kita tengok sebelah-sebelah mungkin kita tak dapat nak beza ni suku Jakun punya, ni suku Semai punya, mungkin kita dapat beza kan. Sama, saya tengok sama. Mungkin dia dari segi sebutan tu je lain kan. Saya pun tak pasti. Cik Rinod ni mungkin ada dalam bahasa suku Semai kan. Tak tahu, saya tak tahu apa dia punya, tak pasti dia punya makna tu kan. Pemahaman saya, cik tu macam benda lah. Rinod tu okey. Maksudnya dia sebab alat orang panggil kercang ni dia satu alat permainan ujian minda kan. Dia selain ujian minda ketika dulu di kawasan kampung mungkin tak ada lah, zaman sekarang ni dia ada permainan-permainan moden kan. Ini salah satu permainan ujian minda bagi kanak-kanak kan. Satu lagi dia, saya tak pasti untuk suku Semai, tapi suku Jakun dia digunakan juga untuk pemilihan antara dua pilihan pengantin jaka kan. Kan. Contohnya mungkin satu keluarga tu ada dua pilihan untuk menantu kan. Pakai menantu lelaki kan. Dia akan buat satu pertandingan menggunakan alat kercang ni untuk memilih yang terbaik lah. Mungkin yang paling dulu kan, paling laju mengeluarkan tali tu kan, dikira sebagai pemenang lah. Macam tu. Macam tu lah. Tapi saya rasa amalan ni tak digunakan sekarang lagi lah. Ni kita cerita warisan lah dulu kan. Tradisi dulu gitu lah kan. Saya tak pasti, tapi saya rasa tak ada lagi digunakan. Kan. Kalau tempok tu macam mana pula? Tempok ni dia hiasan kepala kan sebenarnya. Dia kalau dalam bahasa Melayu mudahnya hiasan kepala lah sebenarnya kan, hiasan kepala. Dia kalau orang Melayu kita panggil tengkolok apa kan. Orang asli kita panggil tempok lah. Dia dibuat ni contoh tempok kan. Itu kan. Dia bukanlah dia spesifik kepada suku kaum yang tertentu. Saya tengok setiap suku kaum pun ada buat. Suku Semai ada buat. Saya tengok suku Temuan pun ada juga buat. Mahmeri pun ada buat. Jadi saya rasa dia tak adalah spesifik pada satu suku. Tapi saya tengok yang membezakannya setiap suku tu dia menggunakan material yang berbeza, itu je. Saya tengok material berbeza. Ada yang suku Semai dia ada yang menggunakan
mengkuang kan. Ada yang gunakan daun rumput, kan dia itu je. Tapi setiap suku kaum ada mahir lah buat tempok ni kan. Mungkin berbeza di segi pemilihan material yang untuk dibuat tempok tu je kan. Simbolik lah orang kalau tengok Ya, saya tak rasa satu tempok ni dia spesifik pada satu kaum saya rasa. Saya rasa dia spesifik kepada orang asli saya rasa. Bukan spesifik pada contohnya kepada orang Semai saja tak. Saya tengok orang Temuan pun ada pakai tempok kan. Orang Jakun pun ada pakai tempok. Dia tak spesifik pada suku kaum atau suku kaum lah kan. Betul. Topik sini ada barang-barang kapangan yang menarik ya. Saya rasa yang paling menarik lah kalau bukan bagi saya je, saya rasa kalau pengunjung pun datang, dia yang paling menarik saya tengok situ ada satu ukiran, kita panggil ukiran kayu harimau berantai kan. Harimau berantai tu dibuat oleh suku kaum Mahmeri lah kan. Dia satu ukiran patungnya halus lah. Satu lagi memang dia dibuat oleh memang dia bukan dibuat oleh ahli guru Pak Pian ataupun Samiri kan. Memang mungkin dia orang ada kemahiran yang tinggi, tapi ada juga yang lain sebenarnya. Dia orang ada banyak sebenarnya bijak pandai ni kan. Dia kita panggil apa orang panggil, dia ada satu perkampungan kita, mungkin tuan pernah pergi perkampungan di Pulau Keri kan. Pulau Keri tu dia ada satu perkampungan budaya kan. Perkampungan budaya. Jadi di situ saya tengok bukan hanya dia pamerkan aja apa orang panggil ukiran tu, tapi kita boleh belajar juga situ. Kita boleh belajar, kita boleh mencuba kan. Supaya tujuan dulu kerajaan buat perkampungan, bukan perkampungan, kita panggil perkampungan budaya lah. Dia walaupun dia tak adalah setara perkampungan budaya yang dibuat di Sabah Sarawak tu kan, tapi dia mencukupi lah kalau generasi muda ataupun orang luar nak belajar tentang ukiran kayu ni. Sebab kita boleh cuba, kita boleh belajar dengan sana yang masih ada adik guru Samari masih ada. Dia pun sedia untuk mengajar sesiapa yang berminat. Kan? Dia masih aktif lagi kan. Jadi antara salah seorang yang apa panggil pandai tentang ukiran kayu ni adalah seorang kita panggil nama dia apa saya dah jumpa dia, saya pernah jumpa dia. Dia apa dia sebenarnya istimewanya harimau berantai ni dia berdasarkan mitos lah, satu cerita mitos masyarakat Mahmeri kan. Dia dulu di satu kampung tu dia bina satu jerat binatang untuk dimakan kan. Tapi entah macam mana rupanya yang masuk dalam jerat itu harimau kan. Tapi bila harimau tu masuk jerat, dia tak mati terus. Tapi dia nak selamatkan tak berani. Kan? Mati pula kan kena baham kan. Jadi akhirnya dia mengaum lama kan. Akhirnya dia mati kan sendiri juga kan. Jadi mengikut cerita mitos tu, akhirnya harimau tu dia menjadi penjaga lah atau semangat kepada harimau lain di hutan yang masih hidup lah. Jadi dari segi cerita mitos ni pihak seni ukiran kayu Mahmeri ni dibuat. Dia daripada satu bongkah kayu cengal kan. Satu bongkah kayu dia diukir dalam bentuk yang sangat halus lah. Jadi kita pada tahun lepas kita telah calonkan patung harimau berantai ni sebagai salah satu artifak warisan kebangsaan. Tapi belum lagi diputuskan lah untuk kelulusan pihak kerajaan kan. Jadi kita dah hantar. Sebab saya tengok ukiran patung ni sangat istimewa. Sebab kalau kita tengok ukiran dari segi kehalusan dibuat rantai ni dalam panggil dalam mulut ni ada macam bola tu. Dia sebenarnya dia daripada satu balak. Dia ukir ni bukan satu perkara yang mudah sebenarnya kan. Tapi dia boleh menggunakan alat ukiran yang sangat basic tanpa orang panggil geometri yang begitu sophisticated, tapi dia boleh ukir
dalam bentuk yang sangat, orang cakap sangat mengagumkan lah bagi saya lah kan. Kan? Kita rasa bukannya kagum dari orang tempatannya. Orang luar pun kagum sebenarnya. Sebab patung ni pernah kita bawa untuk pameran-pameran ke luar negara. Pihak-pihak luar pun kagum dengan seni ukiran masyarakat Mahamiri. Kan? Sebab masyarakat Mahamiri ni dia tak semua suku kaum yang ada kemahiran sebenarnya untuk buat ukiran. Dari kajian kita lah kan, kita tak tahulah untuk kajian pendalaman ni kita tak tengok lagi secara detail. Tapi kalau kita tengok yang mahir, ada dua suku kaumnya. Suku kaum Mahamiri dan suku kaum Jahud untuk buat ukiran patung ni. Tapi masalahnya di Jahud, di Pahang tu, untuk masyarakat Jahud tu, dia punya penghubungan terlampau ke dalam. Jadi dia susah nak marketkan dia punya barang kan. Jadi macam Mahamiri ni dia pergi kawasan Lembah Kelang kan. Jadi orang boleh pergi kan. Dulu kita macam dulu syarikat-syarikat peracungannya dia ada buat package untuk pergi ke sana kan. Jadi senang kan. Jadi kalau kawasan macam di Pahang tu, mungkin kawasan ni mungkin pedalaman nak pergi pun ambil masa. Jadi orang tak pergi. Jadi akhirnya makin lama dia punya perusahaan tu makin malap kan. Tapi sebenarnya mereka ada kemahiran juga. Tapi sebabkan tak dapat nak pasarkan dia punya hasil kerja tu kan. Jadi lama-lama mati sebab orang generasi muda ni bila dia tengok tak ada hasil ekonomi kan. Jadi dia mungkin tak minat nak menjemuri kan. Sebab dia orang pun perlu juga sebagai pendapatan kan. Macam tu. Tapi kemahiran tu memang ada. Suku Jahud memang ada kemahiran juga. Orang pun kita tengok orang punya kubur tu kan. Pakai bukan kayu. Betul. Kat situ dia faham. Maksudnya tu kita kata dia orang ada kemahiran. Dia tak ada macam setengah-setengah orang perlu ukur dulu betul-betul kan, perlu ada pengiraan ukuran. Dia tak ada. Dia pakai satu alat yang basic je. Tapi hasil dia macam seolah-olah nampak dia buat ada ukuran yang simetri yang begitu detail lah kan. Tapi sebenarnya tak ada. Kita dah tengok apa itu Cik Sabri ni buat. Dia tak ada pun lukis-lukis, nak ada ukiran-ukir, nak ada pengiraan, nak buat garis-garis, tak ada. Saya tengok dia pakai basic je. Alat tukangan basic je. Tapi hasil dia hush. Kagum lah kita juga kan. Kagum lah. Kan? Skill dia kan. Jadi kaum Mahamiri ni satu lagi yang bagus. Kaum Mahamiri ni dia hanya satu-satunya suku kaum dalam 18 suku kaum orang asli yang pandai buat ukiran topeng. Suku kaum lain tak ada buat ukiran topeng. Untuk Teran Sewang semua kan. Kerana dia pakai ukiran topeng, dia pakai topeng kayu tu. Semua topeng kayu yang dipakai dihasilkan oleh suku kaum Mahamiri. Mahamiri. Jahud pun tak buat. Jahud hanya buat patung je. Jahud tak buat topeng kayu, dia tak buat. Tapi sekarang Lafi ada rasa ada lagi di kalangan Jahud buat topeng. Yang maksudnya buat patung. Ada. Tapi itulah tak dia tak aktif lah. Sebab tu kata dia pelapis tu, saya rasa kalau generasi yang ada sekarang ni habis, susah nak cari pelapis. Sebab itulah orang macam generasi muda ni tak berminat. Dia bukan tak minat apa, dia tengok tak ada hasil ekonomi tu, susah nak pasar kan. Rumit. Jadi kalau dia orang buat susah payah macam tu, tapi tak ada orang nak beli, macam sia-sia lah kan. Sebab walaupun dia ada kemahiran, tapi dia perlu juga hidup kan, untuk income kan. Kena ada juga kan. Kalau dia buat-buat aja tapi tak ada orang beli, susah tu kan. Dia tak ada motivasi untuk buat tu lah kan. Dulu mungkin kalau orang lama ni mungkin dia buat, mungkin dia punya matlamat utama dia mungkin bukan untuk jual kan. Mungkin dia sebab dia kita panggil apa, moyang best kan. Dia tak semestinya untuk jual dulu. Dia untuk ada ritual tertentu guna kan. Tapi kalau untuk sekarang ni dia tak ada dah guna berdasarkan mitos-mitos. Saya tengok yang baru-baru ni dia ada yang berdasarkan imej baru kan. Tapi bila dia orang buat imej baru bukan tujuan untuk ritual pun, tapi orang nak beli tu kurang. Bukan mungkin orang, kalau orang tahu tempat tu, saya rasa orang pergi juga.
Tapi tempat dia tu ke dalam kan. Jadi sebab selalunya kalau orang contohnya syarikat pelancongan kan, dia pasarkan satu package, mungkinlah satu hari satu negeri tu 3 hari 2 malam contohnya kan. Kalau dia nak pergi, dia masukkan package pergi ke menjauh tu mungkin 1 hari dah. Bagi dia tak ekonomik lah kan. Jadi baik dia package ke tempat-tempat yang banyak lagi. Kan macam tu kan. Jadi bila tak ada package tu, orang pun tak pergi banyak ke kawasan perkembangan budaya tu. Jadi nak pasarkan susah. Susah kan. Dia mungkin tak tahulah kan, mungkin patutnya mungkin kena ada satu promosi besar-besaran lah. Kita pihak museum mungkin bukan bidang kuasa kita lah kan. Mungkin yang lebih ada authority pihak Jakwa lah kan. Jakwa lah kan gitu. Kan. Kita bercerita mengenai dengan ni pasangan yang lain ini. Mungkin nak tahu juga MSKOE pernah tu menjalankan kolaborasi dengan mana-mana pihak ataupun akan strategi dalam menjalankan program museum. Okey. Dia dalam setahun sebenarnya. Dia setiap tahun lah kan. Setiap tahun kita ada beberapa program sebenarnya di bawah Museum Seni Keramat Orang Asli ni. Contohnya yang kat belakang tu kan, kita ada program Semarak Museum. Dia setiap tahun dia buat tu. 2022, 2021, 2022, 2019. Setiap tahun dia ada satu program tetap kita panggil Semarak Museum kan. Selain daripada program Semarak Museum, kita ada program Living Museum kan. Di museum ni kita panggil orang datang untuk buat aktiviti di sini. Kita panggil suku kaum orang asli juga buat demonstrasi. Contohnya demonstrasi menyumpit, demonstrasi buat anyaman tembok ni. Orang luar boleh cuba. Selalunya kita buat pada 18 hari bulan Mei, sempena Hari Museum Antarabangsa. Sempena 18 Mei ni setiap tahun, museum seluruh dunia akan memberi kemasukan percuma kepada pelawat kan. Jadi kita ambil kesempatan tu untuk kemasukan percuma ni untuk tarik pelancong masuk dan cuba aktiviti bersama orang asli. Kita panggil bukan kita yang buat. Kita panggil orang asli yang betul datang ni. Buat anyaman, buat bunga moyang, buat anyaman tikar, dia orang boleh cuba. Kan. Selalu untuk buat program-program ni, kita memang berkolaborasi lah. Kita takkan boleh buat satu program secara bersendirian kan. Kita akan kerjasama dengan pihak selalunya, yang pihak yang paling banyak bagi kerjasama pihak Jakwa lah kan. Pihak Jakwa sendiri lah kan. Pihak Jakwa sendiri. Contohnya kalau sekarang ni kita di bawah Kementerian Perpaduan. Kementerian Perpaduan memang banyak lah bagi bawa orang kampung di bawah apa, kita panggil program KRT kan. KRT kan. Itu maksudnya dia memberi macam geran lah. Dia bukan geran, maksudnya kerjasama kita, maksudnya kita panggil dia. KRT ni dia satu komuniti kampung kan. Komuniti kampung kan. Jadi kita panggil, sebab kita buat di Museum Negara ni, di kawasan KL ni, tujuannya kita buat, kita tak adalah nak panggil orang asli. Sebab orang asli dah tahu dah budaya dia. Tujuannya kita nak panggil orang-orang yang bukan orang asli lah, kita nak perkenalkan orang yang bukan orang asli kepada budaya orang asli kan. Bukan kita panggil orang asli nak perkenalkan budaya dia sendiri kan. Dia pun dah tahu. Itu dia punya matlamat lah kan. Jadi kita akan panggil bersama dengan KRT ni. KRT ni dia ada mengikut negeri kan. Kita akan cadangkan lah. Dia panggil KRT yang daripada bangsa Cina, daripada perkampungan Cina, daripada perkampungan India contohnya, daripada kampung Melayu, untuk mengenali lah. Mengenali budaya orang asli ni kan. Macam tu. Kita juga bersama dengan pihak Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia. Kita ada Persatuan Mahasiswa Orang Asli Semenanjung Malaysia. Kita ada kerjasama. Selalu kalau kita buat program, kita akan panggil mereka lah. Dari segi penyediaan acara-acara persembahan contohnya kan. Mereka akan buat persembahan, mereka akan buat sumbangan dari segi
bahan-bahan yang berkaitan dengan orang asli kita bagi sumbangan lah. Macam tu lah. Itu antara kolaborasi ataupun kerjasama. Ya. Mungkin boleh juga kita kongsikan program akan datang ke dalam masa terdekat itu. Okey. Dia sebelum ni mungkin kita tak pernah lagi, bukan tak pernah, mungkin satu ketika dulu lama lah kan agaknya kan, kita tak pernah keluar untuk buat promosi luar. Kita panggil program outreach ni kan. Jadi mulai tahun ni kita nak mulakan program outreach ni. Kita nak perkenalkan muzium satu. Dia dua tujuan utama lah. Satu untuk perkenalkan muzium seni kerana orang asli dari pihak luar. Satu lagi kita nak bawa juga memperkenalkan budaya orang asli daripada pihak luar. Bukan tak semestinya dia datang, kita pergi pada dia orang. Contohnya kita pergi ke sekolah-sekolah, kita pergi ke IPT, kita pergi ke agensi-agensi kerajaan untuk buat pameran dan juga aktiviti. Kita akan buat tahun ni. Satu lagi yang macam saya cakap tadi, kita akan buat juga living museum tadi kan. Untuk living museum tadi kita akan buat juga program IPIM. IPIM ni program bekerjasama dengan pihak Kementerian Pendidikan. Itu pun kita akan bawa pelajar ke sini untuk buat aktiviti berkaitan dengan etnik Malaysia kan. Dia berdasarkan silibus yang ada diajar dalam buku teks tu. Jadi yang berkaitan dengan orang asli adalah silibus darjah 5 tak salah saya. Dengan tekanan 1 itu tajuk-tajuk di bawah tajuk etnik Malaysia tu. Jadi salah satu etniknya orang asli lah kan. Jadi kita akan ajar pihak yang murid-murid yang datang budaya orang asli ni. Selain dia belajar dalam buku teks dalam kelas, dia juga belajar di luar darjah, bilik darjah. Macam tu. Dan satu lagi, bulan 8 yang saya cakap tadi, selalunya sebelum hari orang asli dunia tu, kita akan buat festival lah. Contohnya tahun lepas kita buat festival Native dan Indigenous Festival. Tahun lepas kita panggil orang asli Semenanjung Samara Sarawak. Itu tahun lepas kita panggil native juga. Native tu macam peribumi Sabah Sarawak dan juga orang asli Semenanjung. Bersekali kita buat festival sini tahun lepas. Dan juga orang asli daripada negara ASEAN. Contohnya daripada Filipina, daripada Thailand, daripada Indonesia, untuk buat persembahan dan juga pameran. Itu selalunya kita buat pada bulan Ogos. Dan pada bulan Ogos juga kita merancang untuk buat satu pameran. Pameran berskala sederhana lah kan. Kita panggil pameran sementara. Sementara tu bukanlah dalam 1 hari, 2 hari. Pameran yang dalam tempoh 2-3 bulan. 2-3 bulan. Kalau dia ada satu galeri, kita panggil galeri pameran sementara di Jabatan Museum tu. Galeri 1 kita panggil. Kita akan buat di situ untuk kita panggil pameran seni tradisi dan seni contemporary orang asli. Kita akan buat satu pameran yang berkaitan dengan seni tradisi, itu seni lama. Contohnya ukiran patung tadi, ukiran mungkin anyaman bunga moyang, dan transformasi kepada seni contemporary ataupun seni moden lah. Kita akan kerjasama lah dengan pihak-pihak artis-artisan orang asli ni. Kita ada hubungi beberapa orang yang sudi kerjasama dengan kita lah. Kan? Untuk pameran tu kita akan buat pada bulan 8 mungkin. Kalau jadi kita akan buat 8, 9, 10 mungkin dalam 3 bulan gitu. Itu antara aktiviti yang kita akan buat tahun ni lah. Itu juga dari segi respon pengunjung kat sana di tempatan tu. Yang pernah hadir ke Mexico ini. Dan mungkin boleh cerita apa yang paling dia sebenarnya komuniti orang asli ni, dia sebenarnya satu komuniti yang sebenarnya dia tidak kita nampak banyak 18 suku kaum, tapi sebenarnya bila kita cuba buat satu aktiviti, dia bersatu sebenarnya orang asli ni kan. Bila kita buka satu FB berkaitan dengan museum orang asli, berbondong-bondong orang asli ni nak tahu tentang museum ni kan.
Sampai FB orang asli, Museum Seni Orang Asli antara FB yang paling tinggi followernya di Jabatan Museum. Jadi kebanyakan yang follow, banyak orang luar negara dan juga orang asli sendirilah. Sampai bila ada delegasi luar, contohnya dulu kita ada jemputan kepada pihak-pihak luar, contohnya yang ada orang asli yang sama dengan kita, contohnya daripada New Zealand, daripada Australia. Menteri ni sendiri pun akan datang. Dia berminat untuk melawat. Sebab mengikut dia orang asli ni, kita panggil macam orang asli Semenanjung, Sabah dan Sarawak, pihak Maori di New Zealand, pihak Samoa kan. Sebenarnya dulu, satu ketika dulu, beribu-ribu tahun dulu, dia di bawah satu kelompok yang sama sebenarnya. Kita panggil kelompok Austronesia. Kita di bawah satu kelompok yang sama sebenarnya. Tapi kerana berlakunya banjir besar macam itu kan, jadi bila pergerakan bumi ni dah berbeza dah. Dulu banyak daratan. Dulu kita ni tak ada pecahan Malaysia dengan Indonesia, dengan Filipina, dengan Sumatera ni. Dulu kita buat satu daratan sebenarnya. Bila ada pergerakan tektonik bumi ni dengan banjir besar, terjadilah pulau-pulau macam ni kan. Dulu sebenarnya kita bawa satu kelompok yang sama sampailah ke utara dulu kan. Dulu kita ada panggil baru-baru ni ada satu scholar daripada UK, Profesor Stephen Oppenheimer kan. Dia menyanggahlah teori daripada satu teori dulu, teori kita panggil teori out of Taiwan kan. Teori tu telah diperkenalkan berpuluh-puluh tahun dulu lah kan. Mengatakan kita ni semua pendatang kan, termasuk orang asli ni daripada Taiwan. Kita berpindah ke sini kan. Pindah daripada pulau Taiwan sekarang kan. Tapi rupanya bila Profesor Stephen Oppenheimer ni, dia pakar genetik. Dia buat kajian dari segi genetik. Dia kata salah dia kata teori tu kan. Sebenarnya bukannya Taiwan ke sini. Sebenarnya sini ke Taiwan sebenarnya. Itu kita panggil teori Art of Sundaland. Sundaland panggil. Dan sebenarnya kita memang asal sini. Bila terjadi banjir besar, kita pindah. Pindah ke sana sebenarnya. Bukannya dari sana pindah ke sini. Ini sini sebenarnya pindah ke sana. Itu kan. Jadi macam itulah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dipendekkan menjawab soalan tadi kan, kita tak pernah lagi lah ada satu feedback yang negatif lah kan. Semua yang mungkin sedikit mengecewakan bagi bukan bagi pengunjung, mungkin bagi kita juga kan. Dia size galeri tu lah kan. Galeri itu je kan. Saya dari segi pengisiannya sebenarnya kalau kita ada ruang yang lebih, saya rasa banyak lagi pengisian kita boleh buat kan. Tapi sebab ruang yang terhad kan, sebenarnya kalau kita ikutkan koleksi yang kita ada beribu-ribu lagi kan, dalam kita punya simpanan kan. Tapi kita sebabkan ruang, kita tak boleh nak pamer kan. DSQ lah, kita ada panggilan, kita simpan di satu tempat kita panggil repository lah. Sebab dia barang warisan ni kita tak boleh simpan di store biasa. Dia kena simpan, dia ada dengan percayaan yang betul, dengan udara yang betul kan, macam tu kan. Dia ada dia punya temperature yang tertentu lah kan. Supaya banyak. Kalau dekat kita ada beberapa repository kan, banyak kan. Tapi kita tak sempat letak kan. Tapi sayang sebenarnya sayang. Ramai orang tak tengok, tak boleh tengok kan. Sayang dia. Kalau kita ada ruang. Ni kalau kita nak buka ni, tu yang tujuan yang kita buat pameran sementara. Macam tu je lah. Dia keluar situ lah. Kan. Okey.
bagi pendapat saya lah kan. Macam saya cakap tadi kan, kalau harapan kita dari pihak Museum Seni Orang Asli, kita mengharapkan satu bangunan yang khas untuk bangunan Museum Seni Orang Asli sajalah kan. Buat masa sekarang ni sebenarnya kami berkongsi dengan Museum Etnologi Dunia Melayu di tingkat atas. Kan, kami di tingkat bawah kan. Jadi dia mempunyai ruang yang sangat terhad sangat terhad kan. Walaupun kita ada koleksi yang banyak, tapi kita tak dapat nak pamer kan. Jadi kalau kita ada satu ruang, kita mengharapkan dari masa akan datang, mungkin kerajaan dan peruntukan kan, mungkin ada tempat yang berbeza kan, yang sesuai, lebih sesuai, harap dapat dapat pertimbangkan satu bangunan yang khas, yang lebih selesa dan luas lah untuk pameran handicraft orang asli lah. Sebab pada tahun pada permulaan perancangan Museum Seni Orang Asli sebenarnya kita nak ambil keseluruhan sebenarnya bangunan ni, bangunan tu kan. Tapi sebabkan ketika itu proposal untuk bina Museum Etnologi Dunia Melayu ni pun ditolak masa tu kan. Bukan ditolak sebab mungkin ada kekangan kewangan kerajaan masa tu kan. Jadi tapi kita masa tu kita dah ambil, kita dah banyak buat pengumpulan data, kita dah buat pembelian koleksi. Jadi rugi kalau kita tak buat tu pameran. Itu yang dibuatkan juga pameran ringkas dengan berkenaan dengan etnologi Dunia Melayu di tingkat atas tu. Jadi maksudnya jadi sempit, kami jadi satu tingkat je sebenarnya. Patutnya keseluruhan bangunan itu kan. Itu sajalah. Tak ada itu.